Kak. Hai. Kak, nak nasi lemak satu, Kak. Nasi lemak satu boleh? Okey. Ni nasi apa ni, Kak? Nasi lemak basmati pandai. Beras mati pandai. Pandai ya Kak buat ni, Kak? Pandai. Dah lama kerja sini? Dah dekat 10 tahun dah. Oh, okey. Okey. Lagi, Kak. Dah So, apa lagi, Kak? nasi lemak ni kita akan dapat sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis. Oh, ni sambal ikan bilis dia. Ah. Okey, lagi, Kak? Lepas tu telur macam biasalah. Oh, dapat separuh lah. Betul. Okey. Lepas tu ikan bilis dengan ikan bilis dengan kacang, sorry. Ikan bilis dengan kacang. Lepas tu timun. Kita akan bagi ni sekali, nampak ni? Oh, kerak. Ni yang best ni. Oh, jahat Kak kerak dia, Kak. Ya. Okey, Adik nak lawak apa? Okey, Kak. Bagi saya kerak lebih je lah, Kak. Saya tak ada duit sangat ni. Hujung bulan kan. Hah? Lauk lagi? Boleh? Kak. Bukan. Sekejap. Kak. Saya cakap saya nak minta kerak lebih, Kak. Mesti awak suka ni kan? Kak, ni apa benda ni, Kak? Yang ini ayam masak merah. Kak, sumpah, Lepas Kak. tu, Saya minta. ni. Kak, kerak lebih, Kak. Ya Allah. Dia saya buat, okey? Kak. Ni apa ni, Kak? Ini daging, rendang daging. Rendang daging. Allah, kopak duit aku. Kak, Lepas jangan macam ni, Kak. tu. Kak, ini dah level penyiasaan ni. Okey. Dia suruh aku senyap. Kena makan tak? Tak nak, Kak. Dah, sudah, Kak. Tak nak? Okey. Kak, jangan macam. Baguslah awak ni. Kak, sumpah saya cakap saya tak nak, Kak. Apa ni, Kak? Banyak komisen saya pula ni. Terima kasih ya, Jangan, kawan saya. Kak, lagi ni. Kenapa? Kenapa? Kak, saya betul-betul tak ada duit, Kak. Saya minta kerak lebih. Mana datang ayam pula ni semua ni, Kak? Okey, tak apa. Jangan risau. Tinggal dekat dapur tu, banyak. Nanti lepas makan ni, okey, awak pergi tolong basuh pinggan je. Yang penting komisen akak dapat. Ada target sales sendiri. Okey? Kak, tak apa, Kak. Macam tu je aku kena game.